Yang adventurous ni. Kita akan bawa korang terokai truck. Tempat yang truck tak boleh berlalu. Okey, apa tips dia? Jalannya ada jalan tar yang kita boleh terokai. So ni kita boleh terokai lagi. Jadi sebelum kita mulakan pengembaraan kita, kita akan makan sarapan di McDonald nasi dagang di Dengkil. Ini kami ambil nasi dagang ayam, dagang ikan, dan kumui. Ini semua berapa ringgit? RM32 3 porsi. Telur, ayam, ikan, telur. Apa benda ni? Lepas tu ada kuih 5. So RM32 3 porsi. Per 5 bagi berapa? Kami untuk nasi dagang 4 per 5. Kuih dia je. Sama lah, sama. Hai, jadi kita orang dah sampai Paya Indah Wetland. So inilah crowd untuk hari Ahad ni. Kira macam ramai juga. Kita orang beli tiket walk in. Korang boleh beli tiket dekat Klook juga. Tapi kita orang hari ni walk in je lah. Sebab last time kita orang tak check, tapi ada event, so tak boleh masuk. So kali ni kita makan walk in je. Oh, tu RM20 tu sebab naik 4x4 dengan cruise lah kan? Cruise yang depan tu kan? So kalau nak pergi Asen boleh jalan free. Boleh je free, terokai. And then boleh beli Asen naik boat tu. Bayar Asen lah. Bayar kat sana sini? Bayar kat sana boleh sini. Okay, so basikal boleh eh? Oh iyalah, on bike eh? So sekarang kita berada di... Kita berada di mana? Itulah yang... Kita berada di... Okay, kat sini. Cap. Dari sini. Surau tadi sana. Kita jalan kaki lah. Nak beli makanan haiwan semua ada kat sana. Jadi kami decide untuk travel adventure jalan kaki. So dia ada package RM5 iaitu boleh naik 4x4 dengan boat sekaligus dalam sejam setengah. Atau korang boleh beli asing secara jalan. And then boleh beli tiket asing boat lah. RM50 per pax. RM15. Ya 15. So now kami akan... Tapi yang boat yang 4x4 tu dia ada waktu-waktu dia tu kan? Yes, dan usually full tau kalau weekend. 4x4 tu ada waktu. Sekarang contoh permulaan pada pukul 9 pagi, pukul 11. And then the next 2 hours lah dia punya rotation. Sebab tadi kakak tu kata dah full kan pukul 11. So maybe kena check dekat Klook. Klook lah. Boleh check kat Klook. Okay. Atau datang awal. Jom kita start adventure. Dia rasa dia handsome. Macam kau ni. Baru je start kami dah jumpa seekor burung. Tak boleh zoom pula. Jom kita tengok burung tu. Vitamin D sangat baik untuk kulit kita. Okay tu. Okay, jom kita tengok burung. Pertama. Jangan lari. Hello. Ni burung. Ini burung merak kan? Hello. Okay. Tak friendly sikit lah burung kat sini. Okay. Tadi akak cakap kawasan yang boleh kita orang terokai adalah jalan tar. Ni kira Masya Allah, patutlah jalan tar. Kerengga besar. Allah Akbar, ya Allah. Okay, sementara tu kita orang mendapati ada banyak nyamuk. Bukan untuk saya, kita lelaki, kita tak perlu semua ni. Tu apa? Dah macam perfume. Bukan kat baju. Lepas tu? Dekat kulit sikit lah. Tapi yes, kaki. Okay. Saya tak pernah pakai macam ni. Ya ke? Mari. Okay. Kita pakai ni. Ni ada lagi truck lagi. Ni trip to Sembilan. Ya ke?
Okey, seperti yang anda lihat, inilah truk yang korang akan naik jika korang ambil trip truk. Macam kita orang yang adventurous ni, kita akan bawa korang terokai truk, tempat yang truk tak boleh berlalu. Okey, apa tips dia? Jalannya ada jalan tar yang kita boleh terokai. So ni kita boleh terokai lagi. Tapi sini tak ada apa-apa lah. Haa. Ke sini sebenarnya chalet. Sebab tadi nampak ada banner check in chalet mungkin dulu kot. Oh, ni Tengok. tempat makan dulu Dia lah. kata do not cross. So kalau kata do not cross ni, jangan cross lah ya. Kita cross yang boleh cross je. Ke you, I rasa orang tak nak tengok. Tak Guys. sampai pun lagi. So kami dah jalan agak dalam berapa kilometer? Baru 1 kilometer kot. Oh, ya. So, Ni ada kolam first station kami hippo. berada di kolam hippo ya. Belah kiri ni macam ada kafe Nanti kita terus je lah. Wah, Kafe menarik kafe dia. Oh, lepas sarapan. Taklah, nanti kejap lagi lah Okey, tengok-tengok. baiklah. Tengok. Tada! Hippo. Kot hippo. Sama hidung. Hey. Tengok hidung dia. Tengok hidung you. Hey, gua jom. Jom. Yo, the meet hippo. the hippos. Let's go. Yay. Ni animal feeding. Apa yang Sekolah dibenarkan, apa yang tak dibenarkan. Sanitize your hand, lalalalam. Tak apalah. Okay, inilah fakta tentang hippo. Itu badak air. Dia ada jaw power yang kuat. Laju je. Kuda sungai, gelaran dia. Mana berenang? Teammate. So, adakah hippo ni adalah atlet triathlon? Sini je. Boleh lari, berenang, berbasikal tak boleh lah. Dan ada hippo. Itu hippo dia. Tapi kena zoom sikit lah. Kat situ dia ekor. Warning ya, do not touch the hippo. Ingat, dia ada jawline. Tak boleh zoom lah Syah. Okay, kita pakai phone untuk zoom hippo tu. Sekarang hippo tu dah nyorok balik. Memang sangat lah annoying je. Hippo tu dia. Tapi saya akan letak footage ni dekat YouTube. Dengan orang yang incas sini, kami dah tanya beberapa soalan. So, dia terangkan kat sini ada 3 ekor. Seekor jantan dan 2 ekor betina. Nama jual adalah Baby apa? Lily dengan Indah. Indah masih umur bawah 5 tahun. So, dia akan diasingkan. Dah lepas 5 tahun bawa akan campuran lain lah. So dalam air. Jadi sekarang ni abang tu suruh kita pergi kat belakang dalam 200 meter untuk tengok bagi makan buaya. Okey. Dan sebelah tempat ni, tempat hippo ni ada pelanduk. Tu dalam pokok tu. Tu dia. Kecil je dia. Hello. Tu pun ada lah. Kecilnya dia. Okay, bye-bye. Jadi sekarang kita orang on the way nak letak buaya, tapi pada masa sama kita orang dah lalu lah tempat yang kami pergi tadi tu, kat sana. Korang nampak So tapi kalau korang bawa anak-anak kecil dan korang di satu jalan, hati-hatilah. Sebab tembok ni rendah. So jangan intai-intai ke apa ke, berlari. Pelajaran. Macam saya kata lah, hippo ni swimmer terbaik Tahu dia sampai. Tahu-tahu sampai.
Walaupun besar. Seram pula, jom kita gerak dulu. Sini stesen kalau nak beli apa, air ke apa. Okay, di pulik kanan. Sini. Berdalik. Syarafana, jom tengok Duckling. Sebab makan buaya pukul 11, sekarang masih 10.43. So kita tengok itik dulu lah. Ada kat situ. Okey, mari kita tengok fakta tentang itik. Okey. Dia nak ajak untuk dating, dia akan menari Dance of Four Dates. Dia ada pinggang tajam, kayaknya pada rendah ya dekat duck ni. Dia pandai jaga diri, macam kucing lah. Pandai bersihkan diri dah. Dan dia akan berborak sebelum dia menetas. Okay, duckling start chatting with each other even before they hatch. Talk about sibling bonding in the egg. Hah? Okay, bagus. Diorang berborak sebelum mentas. So dalam telur tu diorang borak dah. Sangat extrovert je. Tapi tak ada. Tak ada? Ya, diorang dah keluar. Kata friendly. Diorang menari kat luar. Ni macam Tak terjaga kot. tempat air kan? Yelah, air yang dah dipenuhi dengan rumput laut. Duck. Rumput laut. Rasanya Dak dah lari. Rasanya mana duck pergi? Dak tu dah kena makan dengan badak. Kat belah sana tu. Ada. Hippo tu. Okey, kita tak baik memfitnah ya. Tu hippo. Ni. Nampak? Oh, kat kedai ni ada gagak. Lelaki nama dia Fred. Hello. Dia punya lah hitam sampai tak nampak dia. Mana dia? Hilang. Lelaki. Oh, dia kat atas tu. Lelaki. Yuhu. Ada dia? Yang ni? Boleh tolong ambil dia sekejap? Ni kucing betul ke? Kucing bandar. Oh, saya ingatkan kucing jalanan. Dia kucing kita ni. Kalau kucing jalanan, oi nangis. Okey. Kenapa dia lari? Sorry kak, saya tak ambil tadi. Ada bayaran RM5 seorang. Oh. Jadi kita ada more than 20 species of animals lah. We have rabbit, kambing, guinea pig, ular, tikus semua, and you can touch. And then our place is not just an ordinary petting zoo because we are more towards an educational center where we want to teach these kids like what are the importance of these animals to the environment, as well as macam kita nak ajar. Kita orang sampai ke tempat buaya. Jadi lagi 3 minit untuk makan. Before that, saya akan share fakta tentang buaya. Pertama, buaya adalah living fossil sejak pada 200 juta tahun lalu. Living fossil untuk dinosaur lah. Okay, buaya pula, okay, dia ni tak boleh makan. Dia tak fikir eaters lah. Dia makan apa yang dia makan. Dia makan apa yang boleh makan. Okay. Dia mempunyai hidung yang hebat. Okay. Dan dia ada regeneration of gigi. So can grow lah dari replace 1000 times. So dia tak perlu klinik gigi lah. Okay. So that's fact about buaya. Okay. Kan dah start ramai orang lah untuk puasa bagi buaya makan. Okay. Saya dah nampak seekor 2. Banyak lah buaya. Macam biasa, footage yang untuk zoo buaya akan direkod oleh Syara. Tak perlu bagi tahu orang lain. Oh, Siapa tak nak beritahu? record siapa? Oh, tak beritahu follower kan tahu? Subscriber tahu? Tak. Besar tu. Satu. Depan atas tu kan? Satu dia. Okay. Sambungan footage akan masukkan macam biasa. Tapi tak perlu beritahu kot kan. Masuk je lah kan. Tak perlu beritahu kan. Sambungan footage akan masukkan macam biasa. Oh, macam tu punya muka dia. Saya tengok muka dia. Tak, burung tu kenapa dia? Ceri ni. Dia ingat AI. Tak, maksudnya dia berenang tu real. Dah bagi makan ke? Belum. Nanti belum nampak. Suara buaya macam ni. Makan dia beri.
Dekat sini kita ada lebih kurang 70 ekor buaya. 70. Buaya tembaga. Ataupun bahasa Inggeris dia saltwater crocodile. Ataupun scientific name dia crocodile. Jangan. Cuma ya. Takut ke apa? Yes. Dalam tu ada 70 ekor buaya dan dia memang real, dia bukan AI. Selalu kalau kita pergi zoo kan, dia macam buaya tu macam tak nak keluar kan. Dia macam keluar kepala sikit ataupun ekor ataupun dia naik macam tu sikit. Tapi yang ni dia tunjuk the whole body. Semuanya dalam free. Lepas tu dia bagi makan, dia hook. Gempak tu. Kan, dan 70 ekor tu Besar ini pun tak nampak, dalam 10 tak nampak lagi kan. So lagi 60 tu kat mana? Kita dah tasik tidur apa. Besar. Dan by the way, fakta pasal buaya-buaya yang di Indah Wetland ni adalah buaya-buaya yang ada konflik dengan manusia lah. Iaitu buaya-buaya yang ditangkap oleh bomber APMM. Dia orang akan letak kat sini. Tapi untuk mengawal populasi buaya-buaya di Indah Wetland ni adalah dengan apabila buaya tu menetas, diorang akan telur-telur tu akan bawa pindah ke tempat taman buaya di Langkawi. So population tu masih terkawal lah. Dan juga cara diorang jaga buaya-buaya di sini adalah dengan cara survival lah. Hanya hari-hari tertentu ataupun weekend je akan diberi ayam. Selain hari tu, diorang akan cari makanan sendiri lah kat area tasik ni. Faham. Makan dia apa? Ikan dengan udang. Betul. Sebab kalau survive lah. Bukan kalau yang kat luar tu untuk orang bagi makan je. ya. Yeah. So Menarik. kalau one day nak dilepaskan ke Dia boleh habitat liar, survive. dia boleh survive. Okay? Comel. Dia comel tapi menakutkan ya. Bila makan Ya. manusia. Force hidup kan? Okay guys. Jadi selain pada buaya stesen terakhir, ada satu lagi stesen di belakang lagi, di depan lagi, iaitu stesen tempat kura-kura. Tapi kita orang tak pergilah. Sebab kita baru tahu kan selepas tanya orang. Dan kita orang pun dah separuh jalan lah. Nak patah balik keluar depan untuk menaiki Bot. bot. RM15. RM15 seorang. This is cafe. Macam dah Habis. pukul 11.24. So sekarang baru pukul 11.26. Makanan tengah hari masih tengah buat. So pukul start pukul 12 baru boleh beli makanan lah, makanan siap. Tapi kita orang masih kenyang dan kita just nak minum air dekat je before ke boat kan. Okay, so ni untuk harga boat cruise RM15 per person. Lepas tu ada donut boat RM35 untuk 2 packs. Tapi kita orang rasa timing dia mungkin ada waktu-waktu tertentu je boat jalan. Kita jalan tengok je lah. Explore lah. Jadi mungkin video kita tamat dekat perjalanan kat sini lah. Tapi jom kita orang bawa tengok pasal boat. Bang, Assalamualaikum. Boleh masuk tengok tak? So dekat sini ada tempat untuk naik boat. Dia ada waktu ke? Tak ada kan? Dia tak ada, cuma dia perlu tunggu By group by group lah. Macam nak cukupkan orang untuk naik boat tu. Siapa yang ambil package yang naik banji tu. Bukan banji. Hmm? Potong tu. Banji juga. Banji tu lompat. Ya, Peggy. Apa Bukan bagi, itu bagi. bagi apa? Dah lah. Penat ni. Ya. Tapi kita nak tunggu group. Tapi kita ada kawasan lah. Oh. Punya cruise, dia kata dia akan bawa pusing sini. Dia lalu lorong kecil tu, pusing belakang tu. Macam nombor 8. Dan diorang akan ada sharing sikit lah. Knowledge. Ada buaya. Itu yang donat tu, RM5 tu. 2 orang. Memang macam agak mudah punya tempat kan. Agak mudah tempat pun ada. Pasal abang dia kata boleh mancing. Boleh mancing?
kena sewa kot boat tu. Or mancing daripada sini. Dah lah. Okay. So kita tak proceed lah sebabnya kita orang rasa dah cukup dah untuk hari ni. Dah cukup lah untuk explore hari ni. Kita more tu pada nak exercise kan, nak explore pada so kita recommend lah untuk korang yang nak bawa keluarga datang sini. Sangat best lah. So kalau ada anak kecil, better naik yang 4x4. Okay, bye. Sekian tu saja video kali ni kami di Paya Indah Wetlands. Hingga kita berjumpa lagi di video pada akan datang. Macam banyak cakap kan. Bye.